Daddy Jin selamanya. Betul. Kamu nak masak ni. Kacau saja, Ma. Mari. Saya suka. Kamu lapar ya? Nah, makan? Sila. Kalaulah boleh makan betul-betul. Macam itulah aku suka. Apa itu? Hai. Korang buat apa ni? Haya. Kenapa lambat datang? Kita orang pergi surau tadi. Tolong kemas sikit-sikit. Esok kan dah nak puasa? Yes, nak puasa. Oh, sudah mau puasa ke? Saya sedih. Sudah tak boleh makan. Macam mana Kenapa pula? Kau bukan puasa. Makan je lah. Betul tu. Tapi saya tak dapat makan sama kawan-kawan. Makan sama saya. Saya pun tak puasa. Oh, betul juga. Kita orang ada bawa ni. Taruh sini. Sedapnya. Iya. Ambillah. Banyak ni. Nah. Apa tu? Ais kepal. Kuih dapat kat surau tadi. Cuma kan besok dah tak boleh makan siang-siang. Yeay! Makan! Kau ni Fizi. Bacalah doa makan dulu. Lupa. Kau bacalah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahi wa ala barakatillah. Amin. Makan! Isan, tahun-tahun lepas kau ada azam puasa. Tahun ni ada ke? Ada? Aku nak kurus. Tiap-tiap tahun sama je azam kau. Tapi tak kurus-kurus juga. Ish, kau ni. Aduh. Sibuk je. Payung. Sakit lah. Kawan-kawan, malam ni dah mula terawih. Semua pergi ke? Mestilah. Terawih kat surau baru. Tak sabarnya. Mesti penuh punya. Maklumlah, surau tu baru dibuka pada orang ramai. Betul. Jadi kita kena pergi awal. Nanti tak di tempat. Betul tak? Betul? Alah, macamlah kau pergi. Murid ada ke? Asyik makan aja. Bila nak kurusnya? Puasa besok kan? Jadi besok je lah aku kurus. Sekarang makan dulu. Dekat surau pun ada makan-makan ke? Iya, Jarjit. 1 bulan puasa, 1 bulan itu banyak makanan. Makan bila buka puasa? Lepas solat tarawih, makan lagi. Semua sumbangan dari orang ramai. Wah, hari-hari makan percuma. Ya, sebab tu aku suka bulan puasa. Aku makan kat surau je. Suka juga. Kau tu dah sedia ke nak puasa? Mestilah dah. Cuba baca niat puasa. Niat. Ish. Lupalah tu. Bacalah. Aku ikut. Kawan-kawan, jom baca sama-sama. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini, fardu ke atas diriku kerana Allah Ta'ala. Dah ingat dah? Niat untuk sebulan. Macam mana? Macam ni. Nawaitu sawma syahri ramadana
kullihi lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa keseluruhan pada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Wah, Upin sama Ipin hebat. Ingat semuanya. Upah dan Karus yang selalu ingatkan. Kawan-kawan, apa itu niat? Cepat balik. Tak ada kawan nak main ke? Ada, ramai. Semua pun dah balik sebab nak pergi awal ke surau. Nak cek tempat. Takut nanti ramai orang. Surau baru kan besar dan luas. Muat untuk semua orang. Alasan dia tu apa? Mereka sebenarnya nak pergi main dulu. Mana ada? Hai, dah tu. Ada niat nak pergi surau tu pun dah bagus. Pergilah. Apa? Niat tu apa? Niat tu macam satu janji yang kita buat untuk menjalankan sesuatu ibadah. Janji pada siapa? Pada Tuhan lah. Kan bila kita baca niat puasa, sahaja aku puasa kerana Allah Ta'ala. Kalau tak baca atau lupa baca niat, macam mana? Kena bacalah. Baru ibadah kita diterima. Patutlah bila solat, kita kena baca niat solat. Bila puasa, kita kena baca niat puasa. Ya, semuanya bermula dengan niat. Dah pergi siap. Kata nak ke surau awal. Baik, Pak. Agak. Gurau je. Upin, tunggulah aku. Cepat, Upin. Dah nak maghrib ni. Cepatlah ni. Dah malam. Lagi nampak cantik. Tapi tak ramai orang pun. Apa benda tersegat kat sini? Jom ambil wuduk. Dah ramai orang rupanya. Bersesatlah kita. Sini. Hai, Fizi. Fizi, kenapa kau? Aku risau ni. Aku terlupa niat solat tarawih. Jangan risaulah. Senang je. Ikut kita orang baca. Usolli sunnatat tarawih rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat tarawih 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Dah ingat. Terima kasih, Upin. Allah. Sejuknya. Boleh tertidur aku. Yang korang cari tempat dekat penyaman udara buat apa? Sejuk lah. Tapi selesa kan? Bila selesa, boleh terawih sampai 20 rakaat. Dapat banyak pahala. Betul? Kita di dunia ni umpama orang musafir yang sedang berjalan di tengah padang pasir menuju ke destinasi yang satu. Musafir tu apa? Musafir tu orang yang berjalan jauh. Orang yang sedang merantau. Sedang kita berjalan, kita terjumpa satu kebun yang sangat subur. Penuh dengan air, buah-buahan dan macam-macam lagi. Wah, mesti kita nak berhenti kat kebun ni. Mestilah. Tapi kebun tu ada tuan dia. Tuan dia baik. Dia bagi kita ambil apa-apa saja buat bekalan perjalanan kita. Banyak pahala dia dapat. Macam tulah bulan Ramadan.
Pemilik Ramadan ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengalu-alukan hamba-hambanya untuk merebut kelebihan pahala di bulan yang mulia ni. Jadi korang semua jangan asyik nak makan tidur je. Lebihkan ibadah. Ingat tu. Nak ke mana tu? Nak pergi main. Tak boleh ke duduk rumah? Panas terik kat luar tu. Nanti balik, penat melepek. Tak tahan nak puasa. Itu dulu. Sekarang kita orang dah kuat. Yelah tu. Wah, penuh lengan. Nak main lempar getah lah ni. Betul-betul. Mimi, Cepat. Dua, tiga anak raksasa. Kenapa tak puasa? Habislah. Nanti lu punya Tuhan lah. Marah. Aku demam lah. Ni baru nak baik. kau pula Fizi, kenapa tak puasa? Tadi aku puasa. Lepas tu rasa macam tak sihat. Aku pun buka puasa. Macam tu pembeli. Boleh kalau betul sakit. Jangan nak menipu. Pura-pura sakit. Tuhan tahu. Seeloknya kita cuba puasa juga. Sayang kalau tinggal puasa. Faham? Faham apa? Kau rasa Fizi pura-pura sakit ke tadi? Hanya Tuhan yang tahu. Betul. Atuk! Iya. Atuk buat apa ni? Alah, Atuk nak asah pisau-pisau ni. Semuanya dah tumpul. Asal untuk apa? Hai, ni kan dah nak raya. Tak ingat ke? Tiap-tiap tahun Atuk buat. Tahu. Atuk nak potong batang bulu untuk berlemah raya kan? Betul. Tapi tahun ni tak perlu cari buluh. Sebab Atuk tak buat lemang. Alah, dah tak ada lemang. Tak apa. Kita buat benda lain. Benda apa pula? Buat rendang? Baru tahu. Takkan tu je, Atuk. Ada lagi. Cuy, jadi. Nanti kita orang bawa bekal. Bekal? Akak, besok bungkuskan 3 nasi lemak dengan air sirap sekali. Untuk apa? Nak
Makanlah. Nak berkelah? Tak ingat ke puasa? Allah. Hai, apa yang kecoh-kecoh sangat ni? Besok, Atuk minta kita orang tolong dia. Boleh kenapa? Boleh. Memang tiap-tiap kali nak raya, kau orang yang tolong Atuk cari bulu. Tapi apa? Cari bulu yang sedang-sedang untuk kita. Bila bakal lemah nanti, cepat je masak dan sama rata. Tapi kita orang bukan nak cari bulu. Ha? Datuk nak cari apa? Datuk nak cari apa? Nak cari daun kelapa, buah kelapa dan semualah berkaitan dengan kelapa. Oh, mesti pokok kelapa Atuk dah besar-besar dan berbuah banyak. Apa? Atuk kata dia nak jual daun kelapa, buah kelapa, santan, lidi. Hei, semualah. Kalau macam tu, nanti minta Atuk daun kelapa sikit untuk kita buat ketupat. Eloklah tu. Tak payah Opah susah-susah nak cari kat pasar. Boleh? Upahnya 20 sen. Boy, dah pandai ya minta upah. Boleh? Tapi bila ketupat dah masak, korang jangan makan. Kenapa pula? Akak ni masak, tak ada upah pun. Kau orang pun nak tolong orang, jangan harapkan upah. Kena ikhlas. Lagi-lagi bulan puasa ni, baru dapat banyak pahala. Dah tu, pergi bagi ni ke Atuk. Baik, Opah. Assalamualaikum. Atuk. Oh, Atuk. Entah-entah, Atuk tak dekat rumah. Jom tengok ke belakang. Ada pun. Atuk tak dengar ke kita orang panggil? Dengar. Apa hal? Ni apa bagi? Lauk ayam masak lomak. Sedap tu. Terima kasih. Sedapnya bau. Atuk ada buat apa-apa ke? Atuk buat ketupat sotong. Ketupat sotong? Nak tengok. Tengok apa? Tengok Atuk anyam ketupat sotong. Ketupat sotong tak perlu dianyam. Ia perlu disumbat je. Ketupat tak perlu anyam? Lain macam. Korang tunggu kejap. Nah, ketupat sotong. Kalau sedap bagi tahu. Nanti hari raya boleh buat lagi. Terima kasih, Atuk. Baru balik? Lama betul. Hantar makanan je. Tunggu Atuk bagi ni. Apa tu? Ketupat sotong. Wah, menarik tu. Tak sabar nak makan. Tapi apa-apa pun, ayam goreng peha ada. Ada. Sebab adik-adik akak rajin puasa, hari-hari akak akan gorengkan ayam. Sayang Kak. Dah, pergi letak bekas tu kat dapur. Allahu Akbar, Allah. Nah. Nyam-nyam. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Kau satu, aku satu. Kak, mana ketupat sotong tadi? Tu. Mana sarung ketupat dia? Sebenarnya, ia adalah sotong sumbat. Sotong sumbat? Ya, sotong disumbat dengan beras pulut. Kemudian dimasukkan kepala sotong dan cocok dengan lidi. Letak dalam periuk bersama gula merah, santan dan garam. Tutup periuk dan masak beberapa minit. Oh, patutlah tadi Atuk kata tak perlu anyam. Makanlah. Akak nak satu? Wah, sedap. Manis.
memanglah lain. Ketupat raya adalah nasi dimakan dengan rendang, kuah kacang dan kuah kari. Ketupat sotong makanan pencuci mulut sebab tu manis. Oh, nanti kita buat ketupat raya je lah. Ya, Opa? Yelah. Siapa nak ikut pergi kebun Datuk besok? Kita orang nak ambil daun kelapa. Nak buat ketupat. Tak boleh lah. Besok aku nak ikut Daddy pergi bandar. Aku biasalah. Sibuk berniaga. Oh, kau Fizi? Aku puasa. Penat lah. 2-3 songkok. Saya mau ikut. Kau tak payahlah. Raya nanti datang je rumahku. Makan ketupat. Yalah. Selamat pagi. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Duduk. Hari ni kita akan hias kelas aman dengan ketupat-ketupat ni. Sudah mau raya. Si suka. Boleh makan ketupat rendang banyak-banyak. Jom, asing-asingkan dulu ikut bentuk ketupat. Cikgu, saya tahu. Ini ketupat kenapa lain? Itu ketupat bawang. Bentuknya macam bawang. Ya loh. Yang segi empat biasa ni, ketupat apa pula? Saya mana tahu. Itulah, tahu makan je. Itu ketupat pasar. Kenapa nama dia ketupat pasar? Sebab dia banyak dijual kat pasar. Pandai-pandai. Awesome. Aku menang. Ipin. Besok kau bawa balik daun kelapa banyak sikit. Mak aku nak. Dia cari kat pasar, tak ada. Cari kat pekan, dah habis. Boleh je. Terima kasih. Aku balik dulu. Opa terdengar cakap Mak Ni tadi. Memang hairan betul. Pagi tadi Opa ke pasar. Tak nampak pun orang jual daun kelapa. Sarung ketupat pun tak ada. Tak tahulah kalau dah habis orang beli. Selalunya di pasar banyak orang jual semua ni. Di pekan lagilah banyak. Tak apa. Besok kita orang bawa balik daun kelapa banyak-banyak. Kita boleh buat ketupat banyak-banyak. Kenapa dengan pokok aku ni? Lapuh. Aduh, dah kena serangan-serangga perosak. Habislah. Semangat. Kita orang dah siap. Bagus. Jom pergi. Pokok kelapa semua dah botak. Tak lengkap dah raya kita kali ni. Kenapa pula? Daun kelapa, buah kelapa, semua mana? Semua tak ada. Pokok kelapa semua dah rosak. Disebabkan serangga perosak. Ya, kesian Atuk. Rugi banyak tu. Patutlah susah nak dapatkan daun kelapa. Agaknya satu kampung kena. Sedihlah. Tak ada daun kelapa, tak adalah ketupat. Tak ada ketupat, tak lengkaplah raya. Tak ada ketupat pun lengkap raya. Kalau puasa tak cukup, baru raya tak lengkap. Faham? Faham, Opa. Assalamualaikum. Mail tu. Pergi bagi tahu dia apa jadi. Mail, kelapa tak ada. Macam mana, Opa? Tak apa, kita buat nasi impit. Nak lagi senang, guna yang segera. Tapi itu tak sama. Kita orang nak ketupat. Kalau macam tu, kita buat ketupat palas.
ia guna daun palas. Allahu Akbar Allah. Korang, aku baca niat solat sunat raya. Cuba korang dengar. Betul atau tak? Bacalah. Usalli sunnata Idil Fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat hari raya Aidilfitri 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Betul. Aku dah hafal. Terima kasih Upin dan Ipin. Sama-sama. Jom. Baguslah kau, Bibi. Korang nak tahu? Malam tadi, Opa dengan Akak buat banyak ketupat. Macam-macam jenis. Betul kan, Ipin? Betul. Kita orang dah rasa. Semuanya sedap-sedap. 2-3 selipar. Saya sudah lapar. Banyaknya ketupat. Suka. Makan ya. Terima kasih, Opa. Sama-sama. Sedapnya. Rasa jagung. Itu ketupat palas inti jagung. Ada yang inti kacang, kulit hitam, yang tak ada inti pun ada. Nak kena cuba semua ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Badrul. Bila abang balik sini? Malam tadi. Atuk mana? Atuk sini. Dari dapur? Ya. Atuk bagi ketupat periuk kerut dengan ketupat sotong ni. Wah, baru kali ini aku lihat ketupat sotong. Saya pun. Rasalah. Terima kasih. Upin, kenapa monyok aje? Makanlah. Tak seronok tak ada ketupat nasi. Siapa kata tak ada? Nah, 1 dulang Badrul bawa. Puas-puas. Ini baru raya. Ish, tak kiralah apa jenis ketupat yang ada. Yang penting kita dapat sambut raya bersama keluarga dan kawan-kawan. Betul. Ada satu lagi ketupat Opah belum keluarkan. Ketupat apa, Opa? Ketupat ni buat kita gembira bila tengok. Tekalah. Saya dah tahu. Ketupat kelik